kedai ni ada halal ke? Dulu tak ada, sekarang dah ada dah. Ya ke? Ya tidak, ya ada halal mana? Ni halal, kau tak percaya kan? Ni dia. Oh, dah ada halal. Tak payah was-was nak makan. Bahkan kedai ni dah ada halal, aku order man. Oh, yang ni tak silap aku ni adalah kongsi plater ni. Ya, betul. Roti bakar. Belakang ni apa? Belakang ni mantau man. Mantau ada. Mantau. Okay, tingkat kedua. Samosa. Ni kelapa kan? Itu kelapa man. Ni cudang ada. Tepi ni apa? Kopok leko. Wah, kopok leko ada Dia macam mangkuk tingkat Macam mangkuk tingkat. Ni boleh makan 3-4 orang ni. Aku nak kau try ni. Nasi lemak satu Malaysia. Kenapa satu Malaysia lah? Sebab dia ada banyak lauk dalam ni. Kau try. Ini portion dalam dia. Wah. Okey. Saya rasa dulu. Dia punya sambal mana lemak man. Sambal dia pedas-pedas manja. Baik Ada ayam goreng dengan sotong. So memang recommended lah. Betul, memang recommended. Kau try ni pula. Ni adalah mi tarik Maharaja. Mi tarik Maharaja. Dia ada bakso dengan shabu-shabu. Bismillah man Rasa dulu. Dia lagi shabu-shabu dulu man. Ya. Ni nampak macam ada cili-cili ni, mesti macam pedas kan? Taklah, dia tak pedas pun man. Tak pedas sangat pun? Tak, dia budak-budak pun boleh makan. Oh, memang puas hati Puas hati. Masuk dia man. Rasanya kat bakso tu gatal gitu je. Seorang je. Macam. Bang jadi Orang kata padu kat sini. Mi kari Datuk Sami. Ni best seller ke man? Best seller juga lah. Kau kacau-kacau dalam ni. Aku pula favourite mi kari man. Kau suka mi kari Aku suka mi kari man. Kau try lah mi kari ni. Tapi jangan lupa. Ni makan dengan dia punya sambal. Ada sambal man. Kau tuang sambal dia. Macam rendang man. Bismillah. Yang tak terkata tu. Oi. Mengamuk. Seorang boleh habis man. Aku Boleh tambah habis? satu lagi. Tambah satu lagi Ya. Always je, dulu kita dataran Sunway, Kota Damansara. Kedai dah ada halal. Bolehlah ajak family datang sini lah. Ya, jangan was-was nak datang, dah ada halal. 11 pagi sampai 10 malam.